dia berjaya hamil, korang yang bestnya dia dapat baby boy. First baby selepas 11 tahun. So you all bayangkan ada PCOS. Siapa yang ada PCOS? Hello, selamat tengah hari. Saya Dr. Atika Fauzi dari Marisa Medic Clinic. Okey, nak share kepada anda semua macam mana patient kita, klien kita yang dah 11 tahun TTC berjaya hamil. So korang nampak tak, daripada bulan 2 dia datang sampai ke bulan 9. Okey, jom kita tengok apa yang dia punya problem. 9 maksudnya 6 bulan dengan Marisa dan juga saya. So dia berjaya hamil, korang nampak dah yang ini dia punya janin. Kita dah nampak dah dia punya jantina lelaki. Ni patient kita cuba ubat subur korang, tapi berjayalah dia makan ubat subur yang kita bagi, letrozole. Treatment PCOS ni adalah kita bagi ubat dan suplemen. This treatment yang this one adalah untuk kita bantu mereka yang ada PCOS. Okey, yang kedua hiburan iaitu suplemen. So kalau suplemen biasa dekat Marisa kita pakai Ovara ni yang ada 5-in-1 inositol. Lepas bertelur kita akan bagi ubat subur. So ubat subur ni ada 2 jenis. That's why untuk mereka yang TTC kita akan bagi berdasarkan problem anda. So